video buat ni, apa nama, vlog. Okay, hari ni kita berjalan bersama Novien Show. Novien bawa datang kita ke Batam lagi ya. bawa kita jalan-jalan sekeliling Batam, Nagoya. Jadi keadaan di Nagoya ni sangat cantik ya. Yes. Kita tengok di Nagoya ni. Tak semua tempat lah cantik, tapi ini cantik lah. Ni bangunan dia. Si ada Alaska King Fat kat makan kita. Dia cakap makan kat situ 2 orang RM800,000. Jadi bermasuk RM200. Dekat-dekat orang tinggi. Harga-harga kat sini jangan terkejut lah. Sebab sini restoran high class. Yes. Sangat mahal. Tadi saya tidak rekomen makan di sini. Kalau yang restoran mahal-mahal. Restoran tepi jalan boleh. Tapi tengok yang bersih. Yang Jangan bersih. yang kotor. Oh ini mahal ni. Royal hotpot ni. Banyak juga kau dah try ya makan dekat sini. Ini belum. Ini aku belum berani memasuk sebab confirm 2 juta habis. Confirm pasti. Takut Ataupun 1,5 juta lah. 1 juta. Kalau tak ada 1 juta jangan masuk ah. Jangan masuk. Royal Hotpot tu. Ni Royal hotpot ni. Jangan masuk. Dia mahal dia punya presentation je. Presentation pun dah mewah. Presentation dia je yang mahal. Yang makanan dia tu biasa-biasa je. Dekat restoran seafood kau boleh dapat. Harga dia pun harga dia yang luar biasa. Harga dia je yang luar biasa. Rasa dia sama macam kat kedai seafood. Baik kita Presentation makan. yang mahal dekat sini. Presentation macam hotel 5 star. Yes. Pinggan besar, menu kecil. Itu lagi. Macam Gordon Ramsay punya makanan. Oh, ada Renzi ya. Hei, Betul. mahal lah. Di atas ni ada go-kart. What? Go-kart kat atas. Satu bangunan. Serius lah, atas bangunan macam ni Ada ada permainan go-kart. Korang expect ke? Aku tak expect. Main satu game, satu Go-kart orang. kat atas. Satu orang RM50,000 Tak ke bising kalau dia buat go-kart kat atas? Tak bising. Dahsyat. Dia buat kat atas gang. Di atas ni, pergilah kamu nanti naik kali. Bini-bini kita bila nak masuk? Halo guys, ini bersama kita punya isteri pula. Kita ada di Nagoya. Nagoya. Batam. Kita dibawa oleh kawan kita daripada Batam sini. Walaupun dia orang Malaysia, dia selalu passing dah. Dia 2 tahun dah, 2 tahun. 2 tahun dia kat sini. 2 tahun. Ini isteri dia. Hello. Itu isteri saya. Kami sudah masak dekat sini. Karaoke sini. Okey lah, tempat dia tenang lah kat sini. Tak terlalu serabut, tak nampak orang mabuk tepi-tepi ke apa ke. Tak ada gelandangan tidur. Restoran apa? Dimsum Memang juga best okey. lah. Sedap sini. Tapi betul lah, tak ada gelandangan kat sini. Tak ada. Biasa kalau dekat Indonesia lain pun ada pengemis. Ini tak ada. Depan itu ada security keluar kan. Oh. Ya di sini terjaga. Jam 12 kan kalau ada motor Lagi terjaga daripada tak boleh masuk. tempat lain Makanya tadi kalau yang mau pergi motor kan pasti ditahan itu kan. Tidak bisa. Ya, kalau kau orang masuk guna motor kau orang ditahan. Dia dah sama yang Oh tak boleh masuk Tak boleh. pakai motor. Apa kereta ni? Maksudnya waktu begini lah. dia tak Kereta motor boleh. Ini yang tidur di hotel. Oh. Ini yang tidur di hotel boleh. Ataupun yang kerja kat sini boleh. Baru ni restoran. Nampak tenang lah kalau macam ni. Tak ada orang-orang yang kita takut, tak aman. Ini pun owner Cina. Sini. Dia beli tanah di sini. Kau rasa Batam aman tak? Ada certain tempat lah aman, ada certain tempat tidak. Tapi kalau di Nagoya Tamrin, okey, selamat. Okey. Selamat kalau kat Nagoya Tamrin Tapi kalau ada tengah-tengah tempat Nagoya Tamrin, tempat-tempat yang Jangan di pelosok-pelosok, area pasar jodoh lah. Area pasar jodoh bahaya. itu banyak poket. Yes. Poket pickpocket. 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 Sini pun ada money changer tu lah, tapi aku rasa mahal sikit sini. Mahal sikit. Tadi aku nampak 44 lebih tau. Lepas tu tapi aku ambil yang 43.
Kenapa tak ambil empat? Aku tak pusing dulu tadi. Oh. Penat Nak Oh jalan sekejap. Ya, aku tak biasa jalan. Aku biasa naik motor. Tapi kalau kau dah biasa jalan di Indonesia, aku rasa kau akan kena biasa ke jalan kaki juga. Macam aku dah biasa berjalan kaki. Tengok. Isteri kau ada asma pun asal dia boleh berjalan jauh ni. Tak training? Dah di training? Tapi tempat sejuk tak boleh. Dia punya berlalan macam tak ada dosa, relax je. Itulah fikiran tenang. Fikiran kena tenang. Iya sama yang aircon kan beda lah. Kita ni tak boleh tak aircon, nak sejuk kan. Yeah. Kita banyak lemak, terlalu panas. Lemak ni panas. Ya, menghangatkan kita. Aku kerja pakai hitam. Nampak dia putih lagi. Dia work from home. Muka Chinese look lagi. Ni Bangla look. Tak. Kalau kau dah kerja Singapura tu mungkin senang lah. Tapi itulah, kalau kerja Singapura cari yang kilang lah. Kilang, LS kau punya time Sabtu Ahad cuti. Sabtu Ahad. Jangan cari kerja yang office ni Sabtu pun kerja. Betul. Jangan kerja office. Nasihat kerja kilang lah. Kilang kat sana Sabtu Ahad cuti Cuti. Ni si Patah tu sampai beli kereta. Patah kerja Singapura. Dia kerja kilang. Dia nama kilang tu sikit yang buat itu external hard disk tu. Itu je kerja dia. Dia kata 1 bulan boleh dapat berapa ya? Kalau dia Malaysia Singapura tu dalam $2,200. Wow, okey lah. Walaupun gaji kau lagi besar. Meja 200 200 pun RM600. Tapi kerja di rumah. Kerja di rumah. Duit lagi besar. Syukurlah dengan nama Allah. Aduh. Ada kenaikan gaji tak? Belum lagi lah. Tapi Tak ada Walaupun per tahun dia $100, $50 pun tak ada tak ada. Tapi kalau dia ada kasih, syukurlah. Tapi kalau tak ada, tak apa. Saya tak apa. Saya tak minta. Toh kecil ni kedekut ni. Bukan kedekut. Okey juga. Cuma saya tak nak ni lah. Jaga hati bos lah. Jaga hati bos. Kita ni kerja Kerja dah senang. Kerja dah senang ni. Dapat rumah. Jaga-jaga lah. Jagalah daripada tak dapat peluang kerja gaji Singapura, lagilah rugi. Yeah. Kat Malaysia takkan dapat. Kerja rumah ni tak dapat. Ada pun ada tapi gaji tak sama. Gaji takkan dapat RM6,000 Takkan dapat. Takkan dapat. Even RM2,000 pun, RM2,400 macam ada kerja kat rumah pun. Susah. Dia RM2,400 $, kali 3 dah berapa? Okey lah. 3,500 lah. Dia akan transfer ke? Ya, dia transfer. Transfer Malaysia terus Dia pakai Wise. Wise. Dia tak payah ada bank Indonesia lah. Dia ada lah, aku tak ada. Bank Singapura wajib ada. Tak ada, aku tak ada Wise tau. Kalau Singapura kau kena kerja di dalam. Kalau kau dikasih bank Singapura, Habis yang support kau punya IPAS apa semua benda tu jadah. dia hantar melalui Wise. Dia yang support company yang support kau punya bayar pass permit semua. Aku tak ada pass permit. Tak payah. Tak payah. Itu kalau kau masuk Singapura. Kau Aku kerja di rumah, mana ada orang perlu isi. patutlah bos kau relax. Dia suka kau lagi sebab kau berguna lagi. Dah lah tak payah nak bayar work permit. IPAS semua jadah tu. Wah, untung je work from home tapi gaji Singapura. Mana nak dapat lagi? Tengok di Batam aku makan sampai gemuk.